berdasarkan apa yang ditanyakan tadi berkenaan dengan hadis baginda Nabi SAW, yang tidak kekallah Al-Quran ini hanyalah pada tulisan. Dan kata baginda Nabi SAW adalah satu perkara yang benar, sebab kalam Nabi SAW adalah bentuk mukjizat. Dan Nabi SAW tidak bercakap benda yang sia-sia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW hanya bercakap perkara-perkara yang hanyalah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Sayyidina Jibril alaihi salam. Jadi bila Nabi SAW mengungkapkan bahawa Al-Quran satu hari nanti dia hanyalah menjadi tulisan sahaja, hanya menjadikan perhiasan di masjid-masjid sahaja, hanyalah dijadikan sebagai simbol, lambang kata kita ni sebagai seorang Islam, tapi baca tak faham, maka Al-Quran ini sebagai mu'jiz, mukjizat pelemah kepada mereka yang musuh-musuh Islam. Maka kita sekarang ini sudah diasingkan, sudah didoktrinkan, diasingkan daripada Al-Quran, dan penghayatan Al-Quran hanyalah pada bacaan sahaja, hanya kepada perhiasan sahaja, hanya benda-benda yang luaran, tetapi kita tak beramal dengan apa yang telah disebut di dalam Al-Quran. Bermula daripada surah Al-Fatihah sampailah qul a'udzu birabbin nas, maka semua itu berkaitan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh nilai dari sudut peribadi kita, keluarga kita, peringkat negeri, peringkat negara, banyak mana yang kita telah beramal, peratus banyak mana kita telah beramal dengan Al-Quran. Banyak kisah-kisah hikayat yang mana menyebutkan bahawa membaca Al-Quran ini adalah amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikayat yang disebut dalam kisah syarah kepada kitab Jawharat Tauhid, Ibrahim syarah kepada kitab Jawharat Tauhid yang matan ditulis ini Imam Ibrahim Al-Laqani, kemudian disyarah oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Diceritakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dalam bab ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni mustahil tak boleh lihat Allah Ta'ala? Tak mustahil boleh melihat Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala ni alamu zat al-wajibil wujud al-mustahiqul li jami'il kamalat wal jamalat. Satu zat yang tinggi, yang wajib ada, yang layak baginya ada sifat-sifat yang sempurna dan sifat-sifat yang indah bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebutkan hikayat ini, sebut Imam Ahmad Ibnu Hanbal telah bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana hidup 199 kali, diriwayatkan dengan kisah tersebut. Boleh rujuk dalam kitab Jawharat Tauhid, syarah pada kitab tersebut Imam Ibrahim Al-Bajuri. 99 kali jumpa dalam mimpi. Kita mimpi jumpa apa? Jumpa Jebon, jumpa binatang, jumpa benda-benda hak merapuh. Tapi masya-Allah Imam Ahmad bin Hanbal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tak mustahil. Benda tu boleh berlaku sebab Allah Taala ni wajib ada. Dan kisah Isra' Mi'raj pun berlaku berkenaan dengan Nabi SAW jumpa dalam keadaan yaqazah, sedar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila berjumpa tu dia berazam, dia kata kalaulah aku berjumpa kali yang ke-100, kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka aku akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila dalam keadaan tu Allah Ta'ala makbulkan hajat dia, maka berjumpa kali yang ke-100. Bila berjumpa kali yang ke-100 dalam mimpi, maka ketika itu Masya Allah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah amalan yang boleh mendekatkan diri orang-orang yang al-muqarribun ilaika, maksudnya mendekatkan diri kepada engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab persoalan dengan kata qiraatu tilawatu kalimati, membaca ataupun membaca ayat aku, iaitulah Al-Quran. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin au bi ghairi fahmin, baca tu faham ataupun tak faham. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, bifahmin au bi ghairi fahmin, faham ataupun tak faham, tetap dikira sebagai amalan yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-zikr Quran dan kami jaganya. Dan orang tak boleh fabricate Al-Quran. Orang tak boleh buat Quran palsu. Kalau buat Quran palsu, orang Islam akan tahu. Quran akan kekal, Allah kata. Sebab tu saya beza sikit dengan Ustaz tadi sebut tentang la yabqa minal Qur'ani illa ismuh, tidak tinggal daripada Quran melainkan namanya, illa rasmu, melainkan tulisannya. Hadis itu disebut dalam Biharul Anwar, satu sumber daripada mazhab Syiah. Tapi disebut juga oleh Ibn Adi dalam Al-Kamil, disebut Al-Baihaqi. Tapi padanya ada rawi-rawi yang dianggap dhaif, antaranya Abdullah bin Dukain, yang dianggap dhaif oleh para ulama hadis seperti Al-Imam Abu Zur'ah. Maka hadis itu dianggap dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Quran kata Quran kekal, Allah kata kekal. Sebab itu bila mai pada hadis, tak apalah, sama share Ustaz pun dah hadis. Bila mai pada hadis, dia bukan baca hadis, tapi dia kena authenticity hadis tu, keaslian hadis, sumber ketulinan hadis. Hadis Nabi SAW, macam hadis tadi kan, sebab itu dianggap sebagai terlalu dhaif. Kita tahu memang pada akhir zaman memang semua musnah. Hatta dalam Sahih Al-Bukhari ada bab disebut bab hadmil Ka'bah, bab musnahnya Ka'bah. Akhir zaman Ka'bah musnah. Tapi yang pentingnya sukatan bagi orang Islam ialah Quran. Al-Imam Ibnu Jauzi dia menukilkan dan disebut oleh Al-Imam As-Sayuti dan Tadribur Rawi, ini kitab asas bagi orang mengaji dalam bidang hadis. Disebut tentang idza ra'aital hadis yukhaliful ma'qul yunaqidul manqul yubayinul usul fa'lam annahu hadithun mawdu'. Bila dilihat hadis itu bercanggah dengan asas dan bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan teks-teks hadis yang sahih, maka ketahuilah hadis itu adalah hadis palsu. Dia satu disiplin yang mana Quran mengawal kita. Quran mengawal kita. Kita akan melihat Allah Azza wa Jal di hari akhirat kelak dalam hadis umpamanya. Sebab itu bila kita nakalkan kata-kata para imam, kita kena pasti juga ia benar daripada imam tu. Sebab ramai orang boleh dakwah, kalau Syiah kita baca dalam usul kafi, semua kata-kata Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Ja'far As-Sadiq, tapi tak benar, mereka tak kata. Maka kalaupun hadis ada dhaif, tidak sabit, kalam imam juga mesti disabitkan. Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya kepada dia, hal ra'a Muhammadun rabbahu, adakah Muhammad melihat Tuhannya, yakni pada malam Isra' dan Mi'raj? Kata Aisyah, wallahi laqad qaffa sya'ri bima qult, demi Allah sesungguhnya berdiri bulu remaku dengan apa yang hantar kata. Maksud gerun mendengar perkataan tengok Tuhan. Innama ra'an nur, sesungguhnya dia melihat cahaya. Ulama ada khilaf dalam masalah ini, Nabi melihat atau tidak melihat, tetapi menunjukkan betapa, sehingga Sa'id Hawa rahimahullah dalam bukunya Tarbiyatun Ruhiyah menyebut bahawasanya kalaulah bagaimana Aisyah telah terpacak bulu remanya bila kata orang tanya Nabi nampak Tuhan, macam mana Aisyah akan berasa kalau dengar sebahagian golongan-golongan tarekat yang ada tarekat ada betul dah, tapi yang menyeleweng yang menyatakan bahawasanya mereka melihat Tuhan. Mereka melihat Tuhan. Tabah benda ni bukan, ini pandangan yang berbeza dan tak ada masalah. Kita share dan Ustaz ada pandangan.